Dan berhenti ia pada mengikut syahwat perempuan yang ini tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muafakat dengan syariat. Jadi ingat, jangan dengan sebab isteri kita gitu turut belaka binasa kita. Nah, bini kata nak main aerobik bang. Nah, suruh kepeh kat perut nyewa alasan. Padahal nak jalan nak kupur. Nah, kita tengok dulu. Kalau tempat tu orang perang belaka tertutup, tak ada orang lelaki, tak ada masalah. Nak senang nak apa. Kalau ada pandangan mata laki-laki, tak sah semula aerobik semula. Ni ada untuk lelaki tukang pergi atas. Bini tukang pergi main gym. Dalam gym hak jatah dia kok. Bini gym kok duk main. Bini. Nak tambah besar dada. Bini duk senang untuk lelaki tukang atas pagi-pagi. Bini pakai baju tak patah turut dia. Patah turut. Gelak tu ada dah. Pakai ketak ni. Untuk lelaki senang atas ming. Bini jogging. Ting 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 ting. Luar ketak ni bini. Baju bukan pakai kana baju. Baru naka. Hukumnya haram, berdosa besar suami. Nak senang nak apa? Pakai baju yang orang tak nampak aurat. Faham? Bukan tak boleh senang. Mu nak jogging naik atas planet mustari tak apa. Tapi aurat kena jaga. Muafakat syariat. Boleh tu lelaki duduklah kereta duduk tunggu bini duduk senang tu. Apa ni? Tu duduk senang. Duduk aerobik. Lagu sedepan, konstruktor sedepan. 1, 2, 3 bodoh. 1, 2, 3 bodoh. Faham tak? Dia main gitu. Waktu lelaki pergi atas bini berlatih nari, kita tengoklah. Bini berlatih nari ni tangan ni. Aduh. Ni. Bila tak kena tangan, hak tukang latih nari tu pegang tangan bini dia buat gini betul-betul. Penari kebudayaan. Tok lelaki ada duk tunggu, biar. Bapak dayus. Apa makna dayus? Orang yang membiarkan isterinya melakukan maksiat di depan mata. Ada. Molek-molek ada. Tak tahu kahala. Dia nak buat benda hukum dengan syariat tu. Ambil kayu go syariat. Tarik tali isi syariat tu. Tak apa lah syariat benar lah. Tak ada masalah. Bukan suruh kurung macam kurung ayam dalam go. Boleh berjalan ke pun tak ada masalah. Ada masanya, ada tekahnya, dan patuhilah hukum syarak. Tak apa-apa. Tok lelaki bergerak sungguh lah ni. Bini tak akan tudung, oleh ada bawa waktu pergi jalan. Sohu waktu tu tengok korang sebelah mata. Padahal bodoh bini tak akan tudung. Terang-terang jadi fasik di khalayak ramai. Hak dalam rumah kita tak nampak belaka. Tapi hak luar rumah nampak terang. Bini tak akan tudung boleh jalan tok lelaki buat pergi jaya, buat pergi maiding apa semua. Menunjukkan bahawa suami ni terang-terang jahil dengan hukum syarak. Bini pakai seluar tak neleh pula, tubik seluar dalam ni. Orang boleh tengok pula nama seluar dalam bini dia. Krokodil Hajari. Faham tak? Jadi kebanggaan pula tok lelaki bodoh ke cerdik gitu. Bodoh tu. Bodoh-bodoh pun orang buat natu. Dia kalau canggah hukum syarak ada. Walaupun pah tinggi tak kira. Kalau ikut hukum syarak cerdik, walaupun nyadaknya tai gemur kat keting. Sebab cerdik-cerdik ni akhirat. Ni bukan cerdik kira dunia. Jangan turut dia kata bang. Orang pakai tudung kali nak gini dinner boleh lah sekali bang. Tak boleh. Haram. Tok lelaki kena kata gitu. Sekali bang. Tak boleh. Haram tak pakai tudung. Molek ingat tengok orang. Tok lelaki. Dia tak putus asa apa. Dia dapur pula. Dia mikir. Belang-belang duduk basuh pinggang. Syaitan kata pun jolok kot ni pula. Boleh lah sekali bang. Boleh lah. Tak boleh. Mu ni apa. Aku kata tak boleh lah. Pakai tudung. Pakai skah sikit pun tak apa dah. Tengok. Tapal dalam kereta pakai skah je. Bini kata pula,
Boleh lah bekas-bekas ni duk online tengok orang dia macam orang tua lama. Kali bang malam-malam kat hotel kan. Kau nampak. Mana-mana mau ah. Ada apa-apa ya? Baham pada tu. Baham ada apa-apa. Nah. Jadi cak ayam tunggu tu lagi. Ni kecek barang ni. Nah. Hak depan mata kita tanggung dosa. Belakang kita tak tanggung. Kita pesan dah jangan buka tudung. Nah, dalam rumah boleh buka tudung, luar jangan buka tudung. Orang mari kena pakai tudung. Depan kita je pakai. Nah, lepas dah kita. Tanggungjawab kita. Belakang kita je buang. Kita tak dosa pasal kita pesan dah. Nah.